Hari tu kan Lina pergi makan nasi lemak dekat dalam hutan tau. Suasana dia tu memang tenang betul. Macam-macam jenis makanan pula ada dekat sini. Tapi korang dia bukan betul-betul kat dalam hutan. Tempat yang cantik ni nama dia Johor Nasi Lemak Village. Korang mesti tak pernah sampai sini kan? Masa Lina sampai sini kan suasana dia tenang sangat korang. Macam kita pergi melawat kampung orang tahu tak? Tapi sebenarnya dia betul-betul dekat bandar JB. Kita pula skeptikal bila masuk tempat yang cantik macam ni. Pada kita makanan mungkin biasa-biasa. Tapi nasi lemak ayam goreng berempah ni memang sedap. Sambal dia pedas-pedas manis. Nasi dia tu pun lembut. Nasi lemak dekat sini ada macam-macam jenis lauk tau. Yang Nina ambil tadi ayam goreng berempah dengan kambing Kashmiri ni. Kambing dia pun lembut. Kambing Kashmiri ni macam kita makan kambing biryani tau. Sedap, korang kena cuba. Yang bestnya dekat sini bukan ada nasi lemak je, tapi ada tom yum Thai Maggi ni. Dia ada dua jenis tau. Yang macam Nina punya ni mix seafood. So dekat dalam Maggi ni memang penuh dengan seafood. Seafood dia semua fresh korang. Kuah dia pekat, masam-masam pedas. Memang cukup rasa. Yang lagi satu tu tak silap Nina, dia letak fried chicken chop. So dekat atas Maggi tu memang ada chicken chop. Selain daripada tu dekat sini ada triple XL chicken burger. Bila gigit tu memang rasa juicy dan crunchy juga at the same time. Sos dia tu rasa pedas-pedas masam sedap. Daripada nasi lemak tadi tu sampailah ke chicken nugget ni, semua sedap dekat sini. Even air teh ais dia ni pun cukup rasa manis dia tu, tak tawar. So korang boleh datang makan dekat sini. Apa-apa see dulu video ni. Thank you for watching. Bye.